Tapi saya nak katakan, ini Malaysia, bukan Mali, bukan Zimbabwe, bukan Bangladesh. Ini negara pengeluar minyak. Kita ekspor minyak, untung puluh-puluh bilion ringgit satu tahun. Dah untung ni, untung ke mana? Untung kepada syarikat kerajaan. Petronas itu 100% milik kerajaan. Untung ratus bilion ringgit. Lepas tu nak kenakan, nak naikkan harga minyak. Sebab apa? Sebab katanya Indonesia naik, Thailand naik, kita kena naik. Indonesia import minyak, bukan pengeluar minyak. Thailand import minyak. Dia kalau tak naik, siapa nak bayar harga import tu? Malaysia ekspor minyak, kita keluarkan minyak, bukan kita beli minyak orang. Sebab itu tak boleh kita naikkan harga minyak.